Selamat pagi. Salam perkenalan. Apa khabar kawan-kawan? Kalau cakap macam ni boleh dengar? Saya tak ada mikrofon. Yang mana belum follow dulu. Salam perkenalan semua. Sebelum saya terlupa dan sebelum kawan-kawan semua sibuk dengan urusan hidup, yang mana baru follow, tolong isi borang warna biru ni. Saya ada bagi satu video free. Saya explain kenapa kerja keras je tak cukup, kenapa buat bisnes je belum tentu boleh beat inflasi dan ekonomi moden. Okay, nanti korang isi borang ni, saya hantar tu video, tengok sampai habis. Semoga dapat membina perspektif baru. Salam perkenalan. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu siapa yang sedang membangunkan hidup? Type saya jap. Siapa yang background miskin? Yang datang daripada hierarki paling bawah dalam ekonomi. Siapa yang sedang membangunkan hidup? Type saya. Yang masih melawan, steady kawan-kawan. Bagi tepukan. Respect sebab korang tak pernah give up. Sebab korang tak peduli daripada mana latar belakang. Sebab korang tahu berapa income mak bapak kita adalah luar kawalan kita. Tahniah kepada kawan-kawan. Miskin bandar tetap melawan, steady. Tapi kawan-kawan ingat rajin je tak cukup. Faham semua? Kalau faham tak faham ramai-ramai. Rajin je tak cukup. Sebab saya dah try. Ekonomi moden ni dia nakal sikit kawan-kawan. Dia rajin dia tak cukup. Okay? Untuk orang tu utamanya macam kita lah yang datang daripada hierarki paling bawah lah ekonomi ataupun datang daripada background miskin. Macam orang macam kita ni, dia ada banyak sikit kerja nak buat. Selain daripada kita cuba cari peluang, salah satu benda yang ramai orang terlepas pandang adalah untuk reprogram kita punya mindset. Faham? Dia panggil identity. Siapa pernah rasa bila dia nak buat benda-benda yang baru, dia susah nak konsisten? Type saya jap kawan-kawan. Pernah rasa tak? Bila kau nak buat benda baru, kau susah nak konsisten. Lepas tu kadang-kadang kau ada rasa was-was. Ada rasa Okey, dengar ni. Itu bukan bermaksud engkau malas ataupun kau lembik tau. Faham semua? Itu bukan maksud kau malas, bukan bermaksud kau lembik. Tetapi dia berpunca daripada identiti lama kita. Dia cuba protect. Bukan lembik. Dia cuba protect. Contoh ingat tak bila kita membesar, kita selalu dengar mak bapak kita cakap, duit susah cari. Setuju kawan-kawan? Biasa dengar kan? Duit susah cari. Kau ingat senang nak cari duit? Biasa dengar kan? Lepas tu kita biasa dengar, kalau nak hidup senang, cari kerjaya yang terjamin selamat. Faham tak? Kita biasa dengar benda-benda macam ni. Dia tak ada salah pun. Okay, dia tak salah. Cuma bila kita lama hidup dengan benda-benda yang macam kita dengar tu, lama-lama dia jadi identiti. Okay? Sehinggalah bila kau mula nak buat benda-benda baru, identiti lama tu dia akan cuba protect. Salah satu kesan dia ialah kau akan susah nak konsisten. Jadi kena reprogram. Sebab tu biasa dengar kan orang cakap, kalau nak berubah, kita kena tukar environment. Biasa dengar tak? Kalau kita nak berubah, kita kena tukar apa yang kita dengar. Biasa dengar kan? So sebenarnya itulah kerja-kerja untuk membina identiti yang baru. Okay? So, kena buat juga. Macam mana nak ubah? Berdasarkan pengalaman saya, ada benda-benda yang kita kena buat. Dia ada orang dia berjaya buat benda ni dalam keadaan dia tak perasan. Ada orang dia aware benda ni dan dia praktis benda ni. Dia ada lebih kurang 9 perkara
yang kita kena mula buat setiap hari. Dia unsur-unsur ni kita punya mindset. Kalau tak, kau biasa tengok tak, orang miskin, dia buat bisnes, hidup dia senang, lepas tu dia susah balik. Biasa tengok tak? Dia, otak kita ni dia hektik tau. Sampai satu level, bila kita dah okey, otak kita ni cuba nak kembalikan identiti lama, iaitu hidup dalam struggling. Faham tak? Kita macam, aku rasa macam tak okey lah. Kita nak try buat terapung terus. Puan Raihan share 9 perkara tu. Okay. Yang pertama, setiap kali kita sebelum tidur, dia macam ni. Mindset ni, kita tak boleh lawan dia. Tapi kita kena bentuk. Kalau lawan tak boleh. Lawan kita akan tewas. Kita kena bentuk. Kita kena bentuk identiti baru. Kita kena selalu sebut, kita nak jadi apa. Sebab kalau kita selalu cakap, kita nak hidup biasa-biasa, so itu yang akan jadi. Okay, itu salah satu. So ada lagi 8 dia, siapa-siapa yang serius, ada video dia guys. Video panjang. Saya explain. Waalaikumsalam. Ada yang serius. Pasal mindset, alhamdulillah saya dah berubah. Alhamdulillah. Puan Ryan, kalau serius puan, link kat profile puan. Yang untuk yang serius je. Nanti ajar anak-anak Nanti puan tengok link kat profile. Lepas tengok sampai habis. Lepas tu puan boleh ubah perkataan-perkataan kepada anak-anak juga. Ramai parents yang usang-usang tak berpuasan perkara ni. Mindset tuan. Mindset betul, tindakan kita semua akan smooth. Zam, dengar ke Zam suara? Struggling live tak ada mikrofon. Saya rasa macam asyik nak cakap tinggi, tak payah tak? Macam ni okey je kan? Waalaikumsalam. Abang buat bisnes apa? Macam-macam dik. Awak pernah tak bila balik kampung, orang dulu balik kampung, kamu meniaga apa? Meniaga macam-macam. Saya lah tu dik. Meniaga macam-macam. Awak minat meniaga ke? Ingat kalau awak nak buat bisnes, awak ingat satu benda ni. Bisnes ni dia aktiviti solve problem dik. Menyelesaikan masalah orang lain. Fokus bisnes fizikal, baru nak belajar bisnes moden. Boleh tuan, tak ada masalah. Cuma jangan lama sangat, takut tertinggal jauh. Sambil-sambil tu jangan lama sangat, takut tertinggal jauh. Pakai cincin. Cincin yang ada batu ke tuan? Tak ada. Saya pun tak ada tuan. Rambut pun tak ada. Yang ada akal yang berfungsi je. Alhamdulillah. Saya punya kekuatan adalah akal tuan. Sebab menggunakan akal, saya boleh start bisnes tanpa ada duit modal. Style tu guna akal tu. Sebab akal adalah modal yang besar, yang ramai orang tak perasan. Mana form? Sekejap Ni tuan. Nampak tak? Art of leverage dalam harga lain. Lain tuan. Lain. Bidas terus tuan. Kira abang geng broku. Broku saya kenal macam tu je lah. Tapi geng, apa maksud geng? Salam cangkuk ke apa tak ada. Tapi kenal lah.
Ramai orang saya kenal kat media sosial. Tapi kalau bersama tak ada. Saya cuti tak tahu nak buat apa. Kos minimum penjagaan seekor kuda. Kos minimum Yang elok ke yang tak berapa elok? Dia minimum macam manusia lah. Kalau kos minimum untuk hidup, nyilu-nyilu tidak lah. Betul tak? Kalau kau jadi manusia, kos minimum untuk hidup, nasi putih, mentimun, nasi bujang lah. Minimum. Tidur atas Toto Narita, tapi nyilu lah. Sama je macam kuda tuan. Ada orang bela belakang rumah. Lepas tu bagi makan, bagi ragut rumput yang ada. Lepas tu bagi dedak lembu, dedak kambing. Kalau awak buat minimum, tak sampai 1,000 pun. Kalau kos minimum. Webinar tu saya tak untuk orang buat bisnes kontraktor. Yosh. Kalau tuan rasa tuan dah try macam-macam, tapi macam ada something wrong somewhere dengan perjalanan untuk mengubah tu, maka yang link kat profile pasal blueprint kekayaan tu adalah sesuai. Sebab saya datang daripada hierarki paling bawah dalam ekonomi tuan. Orang miskin. Bukan. Dia bukan pasal hasil tu. Itu pasal mindset. Tips orang yang baru kahwin. Tak ada baru kahwin, bersenggama, tinggalkan air dalam, dapatkan bayi secepat mungkin, supaya umur awak dah 40-an nanti, anak-anak dah masuk universiti, so awak boleh tawan dunia second round. Itu je lah, tak ada apa. Tak ada apa tips pun. Lepas tu, dalam relationship ni, saya tengok banyak orang ada konflik sebab dia tak perasan pasangan dia jantina lain. So, awak kena selalu ingat bahawa kalau awak lelaki, isteri awak adalah wanita. Awak tak boleh expect dia berfikiran seperti awak sebagai seorang lelaki. Kalau awak adalah wanita, awak kena selalu ingat pasangan awak adalah lelaki. Awak tak boleh expect dia berfikir sama seperti seorang wanita. Memahami perbezaan jantina ni akan membuatkan sesebuah relationship tu jadi lebih harmoni. Okey dek? Semoga berbahagia hingga ke akhir hayat. Pemikiran boleh dilatih kan? Boleh cikgu, sama macam otot. Dah ramai orang dia lupa nak latih otak. Perasan tak? Saya tengok ramai orang rajin, bagus, cuba buat bisnes, cuba buat ini, cuba buat itu. Satu benda dia tak latih ialah ini. So ni penting. Mentality, blueprint. Bila kita datang daripada keluarga miskin, tanpa kita nak pun, kita ada blueprint miskin tu. Termasuklah saya. Dan dia lama. Okay? So ada banyaklah benda saya buat. Dalam perjalanan saya nak tukar identiti saya tu, kalau sesiapa rasa nak mendalami perkara ni pasal blueprint ni, tekan link kat profile tu. Nanti tengok sampai habis. Korang akan terbuka banyak perkara lah yang mungkin korang tak perasan. Dan banyak benda yang kita boleh ubah, terutamanya dalam membina keluarga kita. Ada sebab kenapa seseorang yang miskin cenderung untuk terus miskin. Yang datang daripada keluarga miskin. Ada sebab kenapa orang datang daripada keluarga kaya cenderung untuk terus kaya. Ada sebab kenapa orang kaya yang jatuh lebih mudah kembali kaya berbanding orang miskin yang jadi kaya kemudian jatuh, nak naik balik susah. Semua pasal ni guys, di blueprint. Okay? Sebab lately ni ada orang tanya saya, bang, dekat email pun ada orang email saya dah cuba macam-macam. Ada orang dia give up kat email saya hantar-hantar.
Saya dah tak mahu semua ni. Saya sudah tak larat. Kenapa ni? Jangan macam tu. Hidup kan panjang lagi. Boleh kawan-kawan. Jangan give up boleh kawan-kawan. Kalau boleh tag boleh ramai-ramai. Korang kena janji dengan saya, dengan diri korang. Sepanjang hidup ni, never ever give up. Okay? Teruskan buat je apa yang kau boleh. Teruskan guys. Sebab kalau kita mati, sekurang-kurangnya kita puas hatilah. Betul tak? Kalau kita mati, Tuhan ambil nyawa kita puas hati sebab sepanjang hidup ni kita try. Waalaikumsalam, Mr. Sipu. Link kat profile tuan. Di profile. Semoga dapat diamalkan tuan ilmunya. Lepas tu boleh share dengan isteri anak-anak juga. Tentang blueprint ni. Waalaikumsalam. Kekal konsisten belum nampak tapi dah berusaha. Awak bini apa tu? Saya nak belajar menunggang kuda di mana? Fir duduk mana? Lokasi mana? Lokasi. Bagi tahu awak negeri mana. Saya bagi koordinat. Selamat pagi. Hilang dah. Waalaikumsalam. Cepatlah, siapa yang tanya pasal nak belajar kuda tu? Awak kat mana? Awak lokasi mana? Waalaikumsalam. Okay, sambung berbual lah. Okay, dah hilang orang tu. Macap. Kepala otak awak. Yang tanya tadilah. Waalaikumsalam. Selamat pagi. So far kepada kawan-kawan yang selalu berbelanja, korang dah start rasa ada barang macam dah naik harga ke ataupun sama? Apa pandangan kawan-kawan? Ada rasa ke duit macam makin kecil lately ni? Macam 100 tu makin cair ataupun sama je? Walter ni istiada pre 3 hari. Nanti tuan tekan link tu tuan, yang saya pernah bagi tu. Cuba check balik. Makin kecil bang. Ada ke jutawan usia 20-an? Ada dik. Awak nak jadi usahawan 20-an ke? Tak mustahil. Tapi kenapa awak nak cepat tu, nak pergi mana? Dik, okey, dik, kalau awak tanya saya kalau awak nak kaya usia muda boleh. Tapi awak dengar ni, awak catat. Pastikan perjalanan awak menuju kekayaan tu mestilah melibatkan internet, teknologi, media sosial. Awak fokus hamburkan masa tenaga awak kat situ. Okey, kalau zaman moden ni, kalau awak nak kaya cepat, internet, teknologi, media sosial. Sebab yang selain daripada ni, pertama kena pakai duit banyak, kedua dia lama. Sebab dia terhad terhadap masa, jarak, lokasi, bla bla bla. Okay? Cuma, bahaya dia bila awak muda dan awak banyak duit, awak tak berapa matang dia. Nanti awak akan mudah silap banyak perkara. Penyudahnya, usia 30-an, awak kembali miskin. Kecuali awak ada orang-orang dewasa di sekeliling awak yang sentiasa guide awak, memimpin tenaga muda awak. Betul tak? Setuju abang-abang semua? Setuju dengan saya? Setuju Orang muda, bahaya kalau jadi kaya terlalu awal dan tidak ada guide daripada orang dewasa, awak mudah tergapung dia. So awak kena cari orang dewasa supaya boleh sentiasa ada check and balance tentang decision awak. Sebab bila kita muda, kita punya spirit tu dia lain. Dan kita cenderung untuk buat kesilapan-kesilapan yang bangang.
Tapi tak ada mustahil dek. Sebab kalau based on data, zaman moden ni, dekat overseas ke, dekat Malaysia ke, dekat negara-negara mana pun, ada orang usia 20-an muncul jadi self-made millionaire. Ada. Takut mudah digoda siulin. Wanita satu hal lah. Bila awak muda, keinginan bersenggama awak tinggi. Macam abang-abang ni semua, diorang ni dah ejakulasi pramatang. Testosteron pun dah low. Bangun pagi kencing pun dah start rendah. Macam awak, bila awak muda, kepala takuk masih merah. So imagine, awak ada akses terhadap banyak perkara dan tak ada orang monitor awak. Terapung dek. Apa tips nak kaya? Pak An, kalau awak datang daripada keluarga miskin, awak kena reprogram awak punya mindset dulu, Pak An. Sebab bila kita datang, sebab saya datang daripada keluarga miskin, Pak An. Sebab dalam otak kita ni banyak benda-benda yang menuju kemiskinan. Contoh, kita percaya duit susah nak dapat. Betul tak? Percaya, kita selalu dengar, bukan senang nak cari duit. Bukan senang nak cari duit. Duit ni susah nak cari. Hidup ni susah. Carilah kerja yang terjamin dan selamat. Kamu carilah kerja yang terjamin dan selamat. Faham tak? So, dia hidup dalam blueprint kita, dek. So, kena selalu reprogram benda. Kalau tak susah, banyak benda susah. Bila awak nak buat sesuatu yang bercanggah dengan identiti lama tu, maka awak punya otak ni dia akan cuba cari jalan macam mana supaya awak kembali kepada blueprint yang lama. Contoh, bila awak buat bisnes, tiba-tiba awak mudah rasa ragu-ragu. Bila awak buat bisnes, tiba-tiba awak susah nak konsisten. Bila awak buat bisnes, bila awak banyak duit, awak rasa huru-hara. Macam risau. Faham? Maksud semua blueprint. Itu pertama, dek, kepala otak. Kalau nak lebih mendalam, link kat profile. Blueprint kekayaan. Kedua, tengok macam mana duit masuk dalam poket awak. Model pendapatan ni dia ada dua. Satu linear, satu lagi leverage. Okay? Linear ni, bila awak nak dapatkan hasil tu, awak kena guna masa dan tenaga. Kalau awak berhenti buat, hasil berhenti. Faham semua? Kalau faham tak faham? Sebab adik tu tanya macam nak kaya. Baguslah. Sebab kalau nak miskin, tak payah tanya, semua dah tahu. Saya selalu menyirap dengan orang kat media sosial yang bodoh ni. Dia cakap, buat apa kau ajar orang kaya? Kenalah ajar. Sebab nak miskin semua orang tahu. Betul tak? Bodoh. Sebab itulah miskin. Semua orang tahu. Cara nak jadi miskin, semua orang tahu, guys. Kita dah pernah rasa betul. Kau tak payah ajar benda tu. Yang kau kena ajar, kena buka minda orang, adalah macam nak kaya. Sebab mungkin ada orang dia tak kaya sebab dia tak pernah tahu. Kan contoh kalau kita datang daripada keluarga miskin. Kita punya cita-cita adalah daripada miskin nak jadi keluarga yang sederhana. Sebenarnya dalam hidup ni dia mana ada istilah keluarga sederhana, guys. Sama ada miskin atau kaya je. Sederhana tu adalah term yang dicipta untuk sedapkan hati orang miskin yang kategori tengah-tengah tu. Sama ada kau kaya atau miskin, itu je. Okay? Okay, dek. Dua model. Pertama, linear. So, awak tanya saya, macam mana nak kaya, bang? So, kalau kita tengok, awak jangan percaya apa saya cakap. Okay? Nanti awak tengok semua orang kaya ni, betul tak apa saya cakap? Diorang ni, ada satu persamaan, dek. Pertama, dia ada unsur-unsur ownership, pemilikan terhadap sumber-sumber leverage. Leverage ni, sesuatu yang kita bina tu sekali je, kemudian hasil dia berkali-kali. Okay? So, kalau awak nak kaya, sepanjang hidup ni, awak kena banyak bina leverage tu dan awak ada ownership. Awak faham? Itu je kerja awak. Selamat maju jaya. Semoga jadi orang kaya yang baik.
Macam mana nak jadi bos? Buka company, dik. Buat bisnes, buka company. Lepas tu bawa staff pergi umrah, buat video. Lepas tu tidurkan staff, buat video. Lepas tu waktu malam bakarkan ubat nyamuk untuk staff, buat video. InsyaAllah satu Malaysia akan sayang awak. Jangan jadi macam saya, dik. Saya tak ada bawa staff pergi mana, mampulah dia orang. Abang tak kerja ke? Dulu pernah, dik. Saya bukan orang tak berguna Adik-adik yang comel-comel, kalau awak nampak saya macam lepak-lepak ni, saya bukan orang tak berguna. Sebab bila sampai satu tahap, tak payah pergi pun dapat, jadi saya nak pergi mana? Tak, guys, boleh kita educate adik-adik ni, sebab mungkin ada yang tak tahu. Dia macam ni, dik. Saya faham. Bila kita datang daripada environment biasa, kita selalu faham nak dapat kena buat. Betul tak? Kita nak dapat duit, kita kena pergi. Kita kena buat. Betul, dik? 30 tahun dulu, 20 tahun dulu. Tapi ekonomi moden ni banyak benda-benda, peluang-peluang baru yang mungkin ramai orang belum explore lagi. Orang tak berguna tu macam mana, bang? Pertama, dia miskin. Kedua, solat pun jarang-jarang. Mandi junub pun dah lama tak. Ketiga, dah lah miskin. Lepas tu, baring tangan dalam seluar. Lepas tu, pergi sekolah, bodoh. Masuk kelas seni perdagangan, subjek seni pun dapat D. Lepas tu, bila kerja pun bangang. Bila dia kerja, dia marah kenapa bos dia kaya. Bodoh. Takkan staff pula kaya. Seterusnya, bila dia kerja, dia datang lambat. Bila dia kerja, dia buat kerja pun malas. Kemudian, sepanjang hidup dia, apa-apa jadi kat hidup dia, semua salah orang lain. Itulah orang tak berguna. Awak jangan jadi orang tak berguna, dik. Kalau awak dekat sekolah tak sukses, tak apa. Awak sukses kat luar. Tapi awak bayangkan, kalau sekolah tak sukses, kat luar gagal, baik awak mampus je. Okey? Kat sekolah tak sukses, kat luar gagal, amalan pun biasa, mati masuk neraka. Takkan awak nak jadi macam tu? Faham? Contoh macam saya. Saya sekolah tak sukses. Tapi tak apalah, saya melawan lah. Saya sukses lah tempat lain. Betul tak? Saya cubalah jaga diri saya. Jaga agama, belajar agama. Hafaz Quran. Belajar agama, belajar fiqh, belajar syariah. Lepas tu, cuba bina bisnes. Cuba bina ekonomi. Belajar benda-benda baru. Belajar pasal geopolitik. Belajar pasal ekonomi moden. Belajar pasal nutrition. Belajar pasal fitness. Belajar pasal AI. Belajar pasal digital. Belajar pasal human and organization. Belajar pasal dasar-dasar negara. Belajar pasal institusi. Faham? So, kalau kita bangang satu, jangan bangang semua. Boleh semua? Kalau boleh tag, boleh ramai-ramai. Dan jangan cepat buati. Dek, saya dah beat ramai kawan-kawan saya yang dekat sekolah dulu. So, saya nak bagi inspirasi kat awak. Bahawa, yang dalam hidup ni bukan siapa sampai dulu. Hidup ni dia panjang, dia maraton, dek. Kalau maraton daripada awal kau speed, mungkin kau pancit tengah-tengah. Betul tak? So, kalau kau slow, tak apa. Kau ada strategi. Kau faham hidup ni maraton. Yang penting bukan siapa beli rumah dulu, siapa ada kerjaya bagus dulu, siapa kahwin dulu, siapa rasa bersenggama dulu, siapa top dulu. Yang penting bukan tu. Yang penting ialah siapa yang cukup cekal untuk melalui hidup ni dalam tempoh jangka masa yang panjang dan kekal menjadi orang berguna. Faham? Okay, jadi jangan give up.
Lain-lain kalau kau usia 20-an, kepala otak korang. Bang, umur saya 19. Saya rasa tak tahu nak buat apa dengan hidup saya kecewa. Hey! Astaghfirullahalazim. Salihuddin! Awak 19 umur Salihuddin. Jahitan berkhatan pun bawa kering. Tak tahu nak buat apa dalam hidup ke mana apa. Teruskan hidup lah. Okay? Pesan kat cikgu-cikgu sekolah, pesan kat dia orang. Saya bukan tak nak datang ceramah sekolah. Cuma bayarnya 500 cikgu. Dan dia jemput kat sekolah rendah Tapah. Tak balik modal. Bukan belagak, tak balik modal cikgu. Mana mau 500. Okay, tapi pesan dia orang. Ada member bernapas pun malas. Dia tu baik tak payah ada. Sebab ada tak ada apa-apa. Dia tak ada. Guys, kepala otak korang, takkan kau nak jadi manusia macam tu. Masa kau hidup, orang tak pernah perasan bahawa kau pernah hidup. Bila kau mampus esok, orang beritahu dia dah mati. Orang pun tak peduli. Dia pernah hidup ke? Takkan kau nak jadi macam tu. Teruk sangat tu. Jangan sampai macam tu kawan-kawan. Kau hidup orang tak perasan, kau dah tak ada pun orang tak perasan. Takkanlah jadi macam tu. Cubalah buat sesuatu bagi nilai kepada hidup orang lain. Tak payah ubah dunia pun. Kau berguna kepada ahli keluarga pun dah okey. Okey, dek? Kata-kata untuk orang tua masih mengejar impian. Tak ada masalah tuan. Saya memang sepatutnya setuju macam tu. Cuma kita telah didoktrin bahawa bersara nanti ulang alik masjid, pakaikan belekat, tak pakai spender, lepas tu nyandor, sambil dengar ustaz ceramah, main-main handphone. Takkan kot. Sepanjang hidup ni, sepatutnya kita kena terus berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Rugilah kalau dah usang tak buat apa-apa. Teruskan tuan, tak kisahlah dah usang ke, terus je buat sesuatu bagi manfaat kepada manusia, guna pengalaman. Macam tuan dah hidup 350 tahun kan, yang tua tadi tu, sejak pada zaman Fir'aun. Banyak benda tuan belajar. So, kongsikan kepada orang-orang muda apa yang tuan pernah menyesal dulu, bagi angle lain, perspektif lain kepada orang muda. Macam itulah konsep dia. Kenapa ramai orang muda lost? Sebab orang tua ramai bodoh. Banyak duduk diam, spek atas hidung, baca surat khabar, satu apa pun tak cakap. Fuck you. Budak-budak muda ni, dia mengharapkan orang-orang dewasa macam kau tunjuk ajar dia macam mana melalui hidup. Tapi kau banyak diam. Sebab apa? Introvert. Kepala otak kau. Introvert bukan bisu. Kalau kau bisu sekalipun, kau boleh pakai bahasa macam ni. Yang penting kau bagi tahu dia. Dia muda. Kami dulu makan garam katanya. Ya. Tapi lain zaman, lain masin dia. Betul tak? Dan orang tua pun jangan bodoh. Kau punya mindset ni kena anjal lah. Mengikut keadaan semasa masyarakat. Mengikut keadaan terkini. Mana boleh pakai dulu. Dulu-dulu dah habis. Kau suruh budak-budak ni ikut zaman kau dulu. Yang mana zaman banyak terhad. Mampuslah dia orang. Dulu memanglah satu cara je. Nak berniaga, buka kedai. Nak berjaya, belajar rajin-rajin. Dulu memang satu cara. Sekarang zaman moden, cara lama masih ada dan cara baru pun banyak. So kena raikan mengikut zaman. Baru kau jadi orang tua yang dihormati. Kalau tak kau sekadar tua tapi dalam kosong. Tapi cuba kau fikir. Macam mana selama hidup kau ni boleh kosong dalam, kau buat apa? 600 tahun hidup kosong.
Astaghfirullahalazim. Jangan jadi macam tu. Okey, adik-adik yang masih muda, kalau kau masih muda, banyak benda kau boleh belajar. Faham? Tengah down, siapa down tu? Down sebab apa? Down kepala bana korang. Bodoh. Weak. Kau down tapi kau kat Malaysia. Kau tahu tak, saudara-saudara kita kat negara-negara yang setiap hari dihujani dengan peluru tu, air bersih pun tak ada. Engkau down pun, 3 keping roti canai kau makan, fuck you, mampuslah kau. Down kepala bana korang. Weak. Kau down apa? Kau duduk kat Malaysia, motherfucker. Terlalu banyak peluang. Makanan pun bersepah-sepah. Negara yang best, nak bernapas pun senang. Kau tak ada kena adap 4 cuaca. Yang kalau cuaca sejuk, nak bernapas pun susah. Air kencing pun sampai beku. Testis sampai keras. Kau down apa? Kepala bana. Weak. Kau faham? So, kau buka kepala otak kau. Kau kena rasa blessed, syukur. Aku teruk macam mana, financial ke, business ke, apa ke, sekurang-kurangnya aku masih sihat. Aku masih bernapas. Dan aku boleh repair balik, boleh bangkit balik. Dan kalau kau sakit, kau tengah terlantar kat hospital, pun kau ada ruang untuk bersyukur. Sebab semalam ramai dah mati. Kau masih hidup. Kau masih boleh solat pakai mata. Kau masih boleh ada ruang untuk mohon ampun kepada Tuhan. Faham? Hidup ni, atas apa saja ujian yang buatkan kau down, dia dah tak adalah teruk sangat kalau nak dibandingkan dengan mati. So, selagi mana dia tak membuatkan kau mati, bangkit balik, keluarkan tangan daripada seluar, melawan, enyak sampai lunyai di tempat yang betul. Do you understand? Okay? Semangat. Yang mana down tadi? Selamat maju jaya. Abang kat mana? Mana-manalah, dik. Kenapa, dik? Orang berjaya dalam pejabat ke apa? Belum tentu, dik. Berapa ramai yang dalam pejabat sebenarnya tak sabar tengah tunggu 3 hari untuk ambil anak sekolah. Okay, ada soalan? Macam nak cari tempat yang betul? Kopi ais ikat tepi, teh ais, apa-apa nama air akaun korang, kepala otak kau. Dengar ni. Sesiapa yang dah rajin tapi hidup masih tak berubah, isi borang saya letak ni, saya hantar satu video free. Tapi kena janji tengok sampai habis. Saya explain kenapa rajin je tak cukup. Kalau rajin sama dengan kaya, kenapa ramai orang lagi awal bangun daripada kau? Waktu pagi dah buat macam-macam kerja, tapi masih tak banyak duit. Faham? Rajin bukan sama dengan kaya. Ekonomi moden ni, dia pelik sikit. Kau kena rajin di tempat yang betul. Kalau tak, dia macam treadmill tau. Pernah naik atas treadmill, lari treadmill pernah? Lari, penat kan? Betul, penat. Berpeluh. Celah-celah kangkang berlendir. Tapi, rupanya tak ke mana-mana. Masih dalam gym, di atas kedai mamak. Kenapa orang government selalu mengular? Bukan sebab dia orang jahat. Sebab tak ada kerja. Takkan nak duduk tengok National Geography. Baik mampus je. Sebab saya pernah kerja kerajaan. Saya faham. Kita wajib masuk pukul 8. Tapi bukan pukul 8 terus ada kerja. Takkan nak duduk. Nak buat-buat macam ada kerja. Itu nama dia pelesu. Takkan nak lap cermin jabatan. Bukan kerja kita. So, kenapa dia mengular? Sebab tak ada kerja. Kecuali bahagian yang memang masuk-masuk dah ada kerja lah.
Nasihat baru terjun pertanian, umur 45, baru nak belajar masuk you dalam bidang agro. Minta maaf tuan, pertanian saya tak tahu. Dan saya memang takkan terlibat dengan bisnes pertanian. Tapi, kena ada orang terlibat. Supaya kita masih boleh beli timun, bendi dan pucuk ubi. Cuma, pertanian ni, awak pun faham lah. Dia bermain dengan alam. Kalau awak nak berniaga bendi, pucuk ubi, hari ni tanam, esok tak boleh terus jual. So, awak kena faham tu kawan-kawan kepala otak korang, motherfucker. Kau kena tahu kau nak masuk bisnes yang lama tu, kau kena ada capital besar. Kau kena ada macam-macam income lain. Kalau itulah kau harapkan nak tanam tu supaya boleh jual ada duit, tergapung nanti. Okay? So kau kena faham apa kau nak buat. Macam kawan-kawan kita, tanam pokok musang king. 3-4 tahun lepas, 5 tahun lepas, tiba-tiba tahun ni, musang king jatuh harga dia. Petak muka dia orang. Lama tunggu. Pagi, petang, siang, malam duduk bawah pokok. Halau-halau haiwan perosak. Jangan main-main. Okay, jadi saya tak pernah buat pertanian, tapi itulah konsep dia. Yang awak kena faham sebelum awak masuk. Semut pun dia tak bagi lalu. Betul tuan? Selamat maju jaya. Apa-apa yang awak nak buat, mesti kena faham. Jangan kira atas kertas je. Ramai orang dia buat macam tu. Dia kira atas kertas. Oh, kalau macam ni aku tanam, lepas tu aku jual, oh boleh dapat macam ni. Kena kira juga. Kalau tak jadi macam mana? Kalau tiba-tiba kemarau macam mana? So kena kira kebarangkalian. Kalau live lepas tu tak ada view macam mana? Arsyad, ambil handphone tu, hempas ke lantai tuan. Lepas tu ambil balik. Kalau awak follower sikit, tak payah buat view live dulu. Sebab, dengar ni apa saya cakap. Follower saya 1 juta. Yang tengok live 800. Maksudnya apa? Bila orang yang follow kita mati, TikTok tak bagi tahu Aizat telah kembali ke rahmatullah. Ada kau pernah dapat? Tak pernah. Kau hanya akan dapat notification kalau dia like, kalau dia komen, kalau dia share. Okay? Kalau dia mati, tak tahu. So bayangkan, follower kau 1,200 orang. Disebabkan makanan zaman moden ni macam-macam, mungkin separuh daripada dia, follower kau telah kembali ke rahmatullah. Macam-macam penyakit. Dan lagi suku follower kau, dia adalah akaun pelesu. Dan ada juga akaun kongsi, girlfriend dengan boyfriend. Tapi bila berpisah, akaun tu dapat ke wanita tu. Yang follow dia kau. So nampak tak? So kalau followers masih sikit dan tak ada duit untuk buat iklan, jangan habiskan masa buat live. Gunakan 1 jam, buat 300 video yang evergreen. Publish kat media sosial. Bina audience dulu. Bila dah ada audience, baru buat live. Macam mana tak ada orang, kita terus nak cakap dengan orang. Faham? Okey, terbuka kepala otak. Bagus. Selamat maju jaya. TikTok ban saya sebab macam mana nak buat bisnes kat TikTok bang. Kena buat kat tempat lain dik. Selain daripada TikTok, ada macam-macam lain. Awak kena ban sebab apa? Kau buat apa? Tunjuk pusat ke apa? Lepas tu, ada masa lapang, bacalah dia punya rules and regulation. Ubat-ubat kuat tak boleh jual. Benda-benda yang kebas-kebas bahagian ujung kepala takuk, benda-benda yang ada benda memang tak boleh jual. So kau kena ikut lah. Sebab kau datang sini, tompang tempat dia. Jadi kau kena ikut lah rules dia. Faham? So kalau awak nak juga berniaga ikut awak buatlah website. Waalaikumsalam. Jadikan TikTok ni tempat untuk tarik traffic je. Salam pengenalan. Yang mana belum follow, ketik button follow dulu.
Saya dah bangun, tangan pun dah keluarkan daripada seluar. Bagus. Macam mana supaya tak malu bercakap depan orang ramai macam abang? Mana awak tahu saya tak malu? Saya cakap depan handphone ni, dek. Sini mana ada orang. Saya pemalu, dek. Ramai orang tak percaya. Saya lah introvert. Sebab tu, awak takkan jumpa saya di majlis perkahwinan Rosli dan Puan Salabiah. Bukan sebab saya belagak. Saya introvert, dek. Cuma, bila saya buat live, saya cakap dengan handphone. Saya tak nampak kawan-kawan yang lain. Saya hanya nampak diri saya je. Tu yang pertama. Kedua, walaupun saya introvert, saya percaya kepada latihan, dek. Apa-apa yang kita susah nak buat dalam hidup ni, belum tentu kita tak ada bakat. Tetapi yang tentunya, yang pastinya adalah kita jarang buat. So kalau awak nak berani buat public speaking, bercakap di hadapan orang, awak kena praktis. Okay, awak kat mana? Awak kat office. Awak berdiri atas mesin post state, awak tarik baju, koyakkan. Dengar semua pejabat, saya bercakap, saya nak bercuba, jangan ganggu saya. Saya ke pejabat ini untuk bekerja sahaja, jangan gosip saya. Pasal awak turun balik daripada mesin motor state, awak terus pergi kafe, dek. Okay, esok awak buat lagi. Lama-lama awak semua orang akan faham. Awak berani bercakap, bukan di hadapan orang, dek. Sebab bila awak naik atas mesin motor state, Haji Bahrom tu, staff awak yang dahi dia hitam tu, dia betul-betul tengok awak ikut bawah. Okay? Selamat maju jaya. Kenapa korang gelak? Betul. Praktis. Lepas tu HR panggil. Panggil lah. So apa dia boleh buat? Tindakan tata tertib. Member kata budak ni mental. Memang. Kalau kau nak berjaya daripada orang lain, kau memang kena ada gila. Bayangkan apa jadi kat orang lain yang konon-konon tak nak ada gila. Bukankah hidup dia orang biasa-biasa? Kau tengok semua manusia sukses dalam muka bumi ni, memang semua yang dia orang buat memang gila. That's how the world works. Kalau kau buat benda yang sama macam kebanyakan orang, secara automatik kau akan jadi macam dia orang. Level-level sama macam dia orang, income sama macam dia orang, kehidupan sama macam dia orang. Sehinggalah kau mula buat benda-benda yang tak sama macam dia orang. Yang dia orang panggil gila. Sebenarnya, seri satu sama. Dia orang ni semua yang biasa-biasa, dia tengok engkau macam orang gila. Okay, dia pelik. Engkau pula tengok dia orang ni, kau pun pelik sebab dia orang semua sama. Dia orang tengok kau pelik sebab kau lain, kau tengok dia pelik sebab dia orang semua sama. Bukankah seri satu sama? Do you understand? Bagus. Betul ke orang yang berjaya semuanya gila? Ya. Sebab tu, orang yang mundar-mandir dekat bus stand, yang tak ada baju, seluar koyak-koyak, ada rokok sebatang kat sini saat, pegang teh ais. Kau tanya kat orang kampung, semua orang akan cerita, dia ni dulu orang berjaya. Bisnes dia bagus dulu. Lepas tu bisnes dia tak ada, dia dah wang dah. Semua orang gila, dek. Semua orang gila. Memang. Tak tengok ke bola semalam? Tak. Tengok bola untuk saya adalah satu perkara yang tidak berfaedah. Sebab saya langsung tak dapat apa-apa. Sebab bola ni dia kena main, bukan kena tengok orang main. Sama macam bersenggama, perasan tak? Abang-abang semua, akak-akak, perasan tak? Bersenggama ni kita bukan kena tengok orang bagaimanakah dia bersenggama. Bukan kena tengok video orang lain bersenggama, bukan. Kita kena melakukan aktiviti persenggamaan tu. Dia konsep dia sama. Untuk dapat faedah, kita kena buat, bukan tengok. So, untuk saya tak tengok bola, dek. Tapi korang suka hati pergi mampu sama korang. Saya langsung tak peduli. Kalau korang rasa tengok bola sejam lebih tu ada faedah untuk hidup kau, silakan. Tapi saya tak buat. Nak buat belum kahwin. Kahwinlah Mirul. Sebab apa kau tak kahwin lagi?
Sebab apa? Tunggu duit. Berapa banyak duit nak cukup baru boleh kahwin? Sebab apa tak kahwin lagi? Tak ada orang nak. Tak payah orang nak dia. Kau pergi je jumpa acik-acik Puteri UMNO tu, bawa je rombongan. Kau kena pergilah 100 rumah. Dalam 100, mungkin ada 3 yang setuju. Mak saya nak 6,000 jemputan. Kepala otak awak, itu buat apa tu? Perhimpunan Padang Mahsyar ke apa? Tak, buat apa kau jemput sampai 1,000, 6,000, yang semua orang tak siapa-siapa yang datang semua, yang bulu kening putih-putih yang kau pun tak kenal. Yang lepas 3 hari kau menikah, dia dah mampus. Jemputlah berapa orang yang kau kenal je. Contoh kawan-kawan pengakap, kawan-kawan pejabat. Sebab kalau kita kira kawan rapat, tak sampai 100 pun. Sebab selalu kalau kahwin yang mahal ni, catering, betul tak? Tapi kau bodoh, kau pergi jemput 1,000 buat apa? Sebab apa mak bapak kau nak? Suruhlah mak bapak kau buat jamuan dia. Kalau mak bapak kau nak ajak kawan-kawan dia, kau suruh dia 2 orang buat jamuan dia. Itu kan jamuan kau. Saya cakap betul. Lagi satu, bila kau banyak menyusahkan mak bapak kau, maka kau tak ada kontrol. Mak bapak kau tentukan. Saya kahwin dulu, mak bapak saya jadi tetamu je. Saya siapkan semua A sampai Z. Tetamu 16 orang. Lauk, diorang datang kan nak makan, makan kat rumah masing-masing lah. Saya bagi apa mampu je. Nasi putih, telur masin, sambal belacan. Lepas tu yang ada, yang keras tu apa guys? Orang-orang lama suka tu. Apa nama? Jadi macam sayur keras tu. Apa ke nama tajuk dia? Itu je. Macam nak bagi tahu mak bapak? Bagi tahu je lah. Apa? Umbut kepala otak korang. Dah cukup. Itu dah dalam sangat tu. Naik balik. Bagi tahu je dik. Lagi ramai kita kasih makan lagi berkat bang. Jang, betul Jang. Cuma cuba fikir. Masalah kawan-kawan kita kat luar sana. Diorang telah menyanggahi matlamat sedekah. Sedekah ni bagi apa yang lebih. Diorang semua tu tak mampu bagi 1,000 orang makan. Ada yang buat loan, ada yang pakai duit KWSP bapak dia. Buat apa? Sedekah ni bagi apa yang lebih. Kau pun kurang. Salah ke apa saya cakap? Cuba kau fikir dari segi maqasid, tujuan. Kalau kau fikir ikut perasaan, banyak benda memang mengarut. Tapi kalau kau fikir atas tujuan, tujuan dia apa? Yang mana tak boleh datang kawan-kawan, hantar gambar je lah. Supaya bila kau check in dengan wife kau dekat hotel yang tak ada tingkap, tak adalah pejabat agama datang. Sebab dia tahu kau dah kahwin. Kau pernah hantar gambar. Gambar pun gambar kau seorang lah. Buat apa kau hantar gambar bini kau kat kawan lelaki kau yang single? Bodoh. Betul tak? Aku dah kahwin, ni isteri aku. Lah, kau hantar gambar kau dah lah. Yang lelaki pun bodoh. Lepas tu, kena selak bini dia. Mampus. Saya habis degree umur 24. Kalau nak kahwin kumpul duit macam mana? Bagi tip finance. Yam. Yang sedihnya Yam, bila kau umur 24, saya faham. Habis grad, kau ada hutang PTPTN. Bila kau start kerja, sekarang kalau ada degree pun, gaji RM2,500, RM3,000. Tolak PTPTN, tolak kereta, tempat tinggal RM1,000 lebih. Lepas tu satu hari makan RM30, sekali dengan rokok seludup, top up. Kali 30 hari, RM900. Pam-pam ada extra RM100. Kalau kahwin kos RM50,000, simpan RM100 sebulan, maksudnya sampai biru kepala takut pun kau tak kahwin. Betul tak? So, kau kena clear, dik. Apa nama? Sebab tu saya cakap, kau kena kahwin ni, kena ikut kau mampu. Contoh kau dah ada pasangan, kau deal dengan dia. Dengan mak bapak dia bakal apa, kepala badan apa semua. Nombor 1, nak kahwin je dulu. Majlis kita buat lepas 8 tahun pun tak apa. Ataupun esok kau dah usang, kumpul duit daripada muda, umur 20, kumpul sampai sikit lagi nak mampus. Waktu tu kau jemputlah 100,000 orang. Habiskan duit.
Kalau tak, sampai bila budak muda tak kahwin? Logik tak? Kalau kita teruskan konsep macam ni, ramai budak muda susah nak kahwin. Ataupun kalau kahwin, buat pinjaman bank, which is tak masuk akal sebab dia liability. Dia tak membuatkan kita dapat duit. Hanya dapat bersenggama. Kedua, takkan nak dapat pakai duit mak bapak. Kesian, ramai orang tua habis duit KWSP dalam tempoh 2-3 tahun sebab kahwinkan anak dan dia liability. Akhirnya, orang-orang tua ni yang sepatutnya relax, kembali kena bawa Grab. Tak percaya kau tengok kat luar. Fenomena ni biasa berlaku, kesian. Kau jangan ikut sebab mak bapak ni, dia memang nak, untuk anak dia, dia sanggup buat apa saja. Tapi kau sebagai anak, kau kekanglah dia. Betul tak? Kau kena kekang, kau cakap dia, ayah dah kerja berpuluh tahun dah. Ayah simpan duit ni. Saya memang nak kahwin kecil-kecil je ayah. Sebab ayah nak pakai duit ni. Ayah kerja 40 tahun. 30 tahun kerja. Sebab spend duit untuk kahwin, dia liability. Betul tak? Apa maksud liability? Bila kau belanjakan duit, tapi dia tak jadi duit lagi. Okay? Kecuali kau kahwin tu strategi politik atau strategi bisnes. Kahwin dengan anak Datuk Melaut. So, di investment. Belabuilah untuk invest. Spend dalam 120,000, dapat projek 1.5 juta. Untung bersih 800,000. Yang itu okey lah. Tapi kau kahwin dengan anak Rosli. Rambut black top. Apa bapak mertua kau? Dia adalah Rosli kosong. Orang biasa. Faham? Buat apa jemput sampai 6,000 orang? Okay. Fikir-fikir kan? Belah perempuan tak terima. Tukar perempuan. Bodoh. Apa seorang je betina dalam dunia ni? Kepala bana betul. Kalau belah perempuan tu tak setuju, perempuan tu kau tukar. Ada ramai lagi wanita-wanita kesunyian. Kau tengok dalam ni pun ada. Macam-macam rupa ada. Tak lalak pelesu ada. Yang kuring ada. Hourglass ada. Yang oversize ada. Okay? Tukar-tukar. Sebab kalau sebelum kahwin dah rumit bab financial, apatah lagi lepas kahwin. Betul tak? Kau tanya abang-abang ngakak kau ni. Kau tanya dia orang. Hidup ni, dik, relationship, institusi perkahwinan, financial ni, dia panjang, dik. Jauh, panjang. Belum ada anak lagi. Awak tahu nak membesarkan budak berapa modal sekarang? Makan modal. Waalaikumsalam. Kahwin dulu ke beli kereta dulu? CEO, dik, kepala otak awak. Apalah gunanya kereta? Bila awak tengok kiri, tak ada sesiapa, dik. Yang ada ialah patung Doraemon je. Orang rumah dulu, dik. Kereta datang kemudian. Rumah datang kemudian. Orang rumah dulu. Tak, betul. Untuk plan, lagi awal kau dapat anak. Kau ada peluang dapat anak awal. Hello? Halo? Alamak. So top up. Tolong top up kan, jap. Kawan-kawan. Hello? Dah, Okey. Sambung berbual. Ekonomi, perniagaan, belanjalah. Tobat. Hello. Allahu Akbar. Sangkut in.
Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Sabar, kawan-kawan. Saya di pedalaman ni, sebab tu coverage tak berapa elok. Sorry Sorry. Berbalik kepada cerita kita tadi. Siapa yang dalam proses membangunkan hidup, nak keluar daripada hierarki paling bawah dalam ekonomi, tekan link kat profile, blueprint kekayaan. Taufik, kepala otak awak, link kat profile Taufik. Kali ni kasih jadi, kalau awak nak tekan tu, awak macam lawan-lawan identiti lama tu. Dia akan kekang awak. Okay? Layan anak pertandingan bola jaring peringkat tadika. Allahu Akbar. Tak apa tuan, layan dulu tuan. Halo? Tak dengar ke suara? Zul Hafiz. Yang dah beli jangan tuan. Tengok je profile. Adjust kita punya blueprint. Okay, sambung berbual. Yang mana dah isi borang, nanti tengok siapa yang dah isi borang, kalau dapat email tu, tolong reply email saya kawan-kawan. Sebab saya suka hantar email. Kadang-kadang ada orang dia nak, tapi dia tak sempat. Okay. Kadang-kadang ada yang tengah drive, ada yang tengah beristinja. Dah sarapan ke? Belum tuan. Sarapan ni adalah aktiviti orang pejabat. Waalaikumsalam. Awak dah sarapan? Yang mana belum follow, ketik button follow dulu. Salam perkenalan rakan-rakan. Terima kasih yang baru follow. Puan Dayah, tudung biru, mungkin wanita UMNO cawangan Gombak. Semenjak ni ramai orang politik follow saya. Yang 1 Ogos pilihan raya Negeri Sembilan pula So kita tak lama lagi, mungkin tahun depan akan pilihan raya umum. So far macam mana, apa pendapat kawan-kawan tentang prestasi terkini kerajaan semasa? Apa pendapat? Ada subsidi semua okey ya? Berapa kos beli seekor kuda? Lain-lain tuan, tengok baka. Harga lain-lain, tengok baka. Waalaikumsalam. KO tinggal harapan So korang mengundi di mana? Boleh saya tahu? Kalau saya tengok audiens saya ramai pengundi-pengundi di sekitar sekian. Mana tahu mungkin saya bertanding ke? Manalah tahu. Mungkin
sampai satu ketika Allah takdirkan saya memberi manfaat di peringkat nasional. YB Azri. Parti kuda tuan Selayang. Okey. Selamat pagi. Kepada sesiapa yang tak tahu, kalau seseorang itu nak ada peluang bertanding dalam pilihan raya, sama ada peringkat DUN ataupun parlimen, pertama jalan melalui parti lah. Tapi kalau melalui parti ni, selalunya dia ada seniority. Okay, kau kena bersaing dalam parti dulu. Kau kena start daripada bawah, akar umbi, tolong-tolong jadi AJK Liga UMNO. Dan ada banyak kes. Sampai kesudah, masih tak naik pun ada. Dia susah. Okay. Kecuali kau ada macam-macam advantage lain lah. Atau selalunya kau ada kabel-kabel yang besar. Betul tak? Mungkin dalam ni ada yang terlibat bahagian akar umbi, tak kisah parti apa. Kalau ada kalau ada, tap ada. Betul apa saya cakap? Mungkin ada adik-adik yang minat tapi dia tak tahu. Jadi kau boleh mula sekarang, pilih apa parti yang kau rasa minat dengan perjuangan dia, yang sejajar dengan prinsip kau. So kau kena start daripada bawah. Boleh cantas Tapi kena ada orang muda yang minat. Kalau tak ada orang muda minat, macam mana? Mesti kena ada orang. Dia sesebuah negara tu berdiri atas beberapa keseimbangan. Kena ada orang minat jadi pemimpin, kena ada ulama, umarak pemimpin, kena ada bahagian keselamatan negara, kena ada usahawan, kena ada pendakwah. So kena ada lah setiap tu. Jadi korang semua pilih lah nak duduk yang mana-mana. Waalaikumsalam. Baru masuk siap neutered kucing. Neutered tu apa Didik saya tak? Dia proses apa tu? Fotosintesis apa? Kembiri. Oh, beranak. Beranak apa tu orang cakap mandul? Mandul kan budak kelas seni kau tak tahu, kau diam je lah. Tu saya malas nak tanya budak-budak kelas seni ni. Indian, Pakistan semua budak masuk madrasah. Mandulkan. Berapa ekor kucing tu? Saya ada 5. Saya nak jadi macam abang. Macam saya apa dik? Tapi mandul tu bukan pasal saya. Yang dia orang cakap mandul tu bukan pasal saya dik. Saya alhamdulillah dik, anak-anak semua ada. Ini tajuk lain ni. Jangan campur aduk. Allahu Akbar. Awak nak jadi yang bab mana tu? Boleh confirm balik? Pakai handphone apa untuk live? Handphone Alcatel dik. Handphone ni lama saya pakai daripada sekolah rendah. Elok ke? Kalau awak buat live kabur, kadang-kadang nak tahu tak apa dia punya hack dia? Tak, ni serius, ramai orang tak perasan. Nak tahu sebab apa? Bila kau live, dia nampak macam kabur-kabur tidak tu. Modal set up berapa? Subjektif tuan. Tengok saiz kedai berapa kerusi nak buat. Lepas tu nak pakai lampu ala-ala rumah datuk ke atau lampu Kalimantan. Dia subjektif. Saya pernah buat yang level paling minimum benar. Yang paling premium pun benar. Dia subjektif. Tengok bajet. Jangan ikut perasaan.
Nak buka kat mana tu? Paling minimum 5,000 boleh siap tuan. Barbershop. Dengan syarat sewa separuh kedai, mungkin 500, tapi susahlah nak cari kalau kawasan bandar tak ada. Kecuali kat belah-belah Teluk Ramunia ataupun belah-belah Langkap adalah. So, sewa, lepas tu bayar deposit. Kat situ je dah berapa. Lepas tu kerusi satu, cermin, lepas tu alat-alat gunting apa semua tu, 5,000 sampai. 5,000 boleh siap barbershop. Janggut tanam kepala otak awak, dik. Semula jadi, dik. Sebab tanam, daripada tanam janggut, baik tanam pokok. Saya tak amal lah tanam. Saya rambut tak ada lah, dik. Apa nak buat? Fokus apa yang ada lah. Macam mana nak kaya? Awak kena, sumber pendapatan tu dia mesti kena ada banyak unsur leverage lah. Ada try buat? Asal sekudai. Bukan, dik. Saya IC merah, dik. Saya Azri Walter. Walter tu nama keturunan penjajah, dik. Daripada Edward Cullen, Edward Walter, J.W. Birch, James Brooke, Francis Light. Saya IC merah. Saya lah sebenarnya yang ambil tanah nenek moyang korang dulu. Saya punya idea yang bawa masuk education dalam ni, supaya semua tuan tanah boleh mula pergi sekolah, supaya masuk universiti dan jadi pekerja. Saya antara yang terlibat lah. Saya down hari ni, tak larat bangun. Tak apa, esok ada lagi. Setiap hari yang tak apa okey, bukan bermaksud keseluruhan hari tak okey. Baring lah. Kita memang nak ramai yang baring. Semoga cepat sembuh. Korang ada kat mana ni? Sejarah sekarang makin pupus. Maksud puan ingat apa? Pelatipus apa pupus? Macam mana sejarah boleh pupus pula? Dekat stable. Oh. Stable mana tu? Tak bosan ke duduk kat stable? Carilah apa aktiviti. Tak habis-habis naik kuda, tak habis-habis kuda. Buat apa naik kuda? Bukan ada seronok pun. Rumah sebelah stable. Oh. Bang, cerita pasal leverage boleh? Boleh, bot. Video free dah tengok belum? Isi borang? Kawan-kawan? Nanti dalam tu ada leverage. Onca. Tu Onca. Onca tengah keringkan badan dia. Tunggu nak makan. Abun lepasan AKBN ke? Alamak, tak tahu saya. Kalau tengok wajah macam dia bunyi Jerman tuan, tapi rupanya kat Bangi. German Institute of rupanya Bangi. Ada. Ataupun macam Azam ni, Azam belajar Nottingham tuan. Orang Syak dia belajar kat UK. Tapi awak Nottingham mana? Sebenarnya. Oh, selalu naik beroga ke? Ya, biasa tu. Selalu naik dengan kawan-kawan. Korang belajar kat mana? Share lah sikit. Latar belakang pendidikan. Mesti semua hebat ni. Orang berjaya. Salam kenalan kawan-kawan orang berjaya. Macam mana? Kerjaya semua okey? UM. Oh, impian saya nak masuk UM. Tapi baru dapat buka kedai je. Saya pernah buka kedai dalam UM.
Dalam UKM pun pernah. UKM. Oh. UiTM Seri Iskandar. Sekolah sukan. Oh, siapa sekolah sukan ni? Sekolah sukan mana? Sekolah sukan Johor ke Bukit Jalil? SSTMI. Sekolah Sukan Negeri Selangor. Seksyen 11. Selangor ada sekolah sukan ke? Oh, Seksyen 11. Saya pernah sekolah situ, Dik, 6 bulan. Saya pernah sekolah Seksyen 11 selama 6 bulan. Lepas tu saya pindah pergi sekolah sukan Bandar Penawar, Johor. Awak sukan apa? Ni dekat mana? Ni sekarang ni, saya berada di. Abang duduk Shah Alam ke dulu? Masa main bola, Dik? Saya duduk dekat pusat akuatik. Dekat hotel. Lari sekolah ke pindah? Kepala otak awak lari. Awak ingat saya budak nakal ke? Tengok muka pun tahulah. Ada macam wajah nakal ke? Saya kat sekolah memang selalu dilantik sebagai perpustakawan. Menjaga buku-buku ensiklopedia. Memegang jawatan-jawatan seperti AJK Bahasa Melayu. Tersebutlah kisah seorang lelaki. Nampak? Ha. Lelaki dewasa ini telah berpeleseran ke seluruh jagat raya. Lalu apa? Nampak? Saya seorang pelajar yang berwawasan, Dik. Ingat saya lari sekolah ke? Semua cikgu suka saya. Sekolah pakai spek? Belum. Dulu elok lagi mata, tuan. Saya jadi rabun sebab terlalu banyak membaca buku. Saya baca buku, tuan, sampai buku tulis pun saya baca, tau. Yang buku warna coklat tu, kan belakang tu ada tulis-tulis tu. Penerbit siapa? Lim Him Liao Enterprise. Semua saya hafal. Saya cukup suka baca, tuan. Tu yang bila lama baca tu, dia jadi macam tu lah. Tu pakai kacamata. Ada yang kerja kerajaan ke? Siapa kerja kerajaan? Kawan-kawan? Kerja kat mana? Jabatan mana? Kementerian mana? Ada? Wan kerja mana, Wan? Farid kerja mana? Syasha Custom. Custom mana? PBT. Kementerian Sumber Manusia. Korang skim pencen lah. Masa masuk dulu masih ada skim pencen ataupun lantikan baru. Sekarang memang semua jawatan tak ada pencen ataupun ada yang masih ada pencen. Boleh bagi tahu kawan-kawan? Yang sekarang punya. Semua tak ada Polis pun tak ada. Askar? Askar polis nurse ada okey. Faham? Tak, itu kita nak tahu. Adakah semua yang tak ada pencen ataupun ada certain jawatan, jururawat,
Askar polis ada lah. Doktor tak ada Tak, yang baru. Lantikan baru. Lepas tu lantikan baru ni dia konsep apa? Kontrak ke? Ataupun ada lantikan tetap juga? Semua kontrak, kontrak 3 tahun. Sekarang tak kisah apa jawatan pun. Kalau PTD sama. Ada je pencen belum dipinda. Ai pula, mana satu ni? Sama Saya terpilih PPK, kerja kilang. Buntu tak tahu nak kerja kerajaan atau kilang je. Kalau kerja kerajaan ni, dia best lah. Maksudnya, pakai baju kurung, baju kebaya. Yang lelaki pakai kemeja. Nampak macam berjaya lah. Lepas tu ada surkus-surkus. Cuma, gaji lah. Kalau kumpulan sokongan, gaji sikit. Itu je cabaran dia. Kerja tak ada masalah. Cuma sekarang ni dah tak ada bencin. So kena tengok. Kalau awak kerja sekarang, kerja kilang, dengan tawaran kerja kerajaan tu, tengok bab gaji macam mana. Penjawat awam dalam. Janganlah ikut mamat ni. Dia pun sama macam korang. Tapi ambil kesempatan dari orang. Allahu Akbar. Siapa marah ni? Tengok orang ni, dia kenapa marah ni? Ambil kesempatan. Dia orang yang ambil kesempatan daripada kebijaksanaan saya. Bukan saya ambil kesempatan. Dia orang kawan-kawan ni yang mengambil manfaat daripada saya punya pengalaman. Dia ni penjawat awam kot Kita ada marah dengan saya ke. Tapi ada je penjawat awam lain elok kawan dengan saya. Kan, siapa penjawat awam sini? Elok je ramai kawan penjawat awam kawan dengan saya. Dia penjawat awam. Betul lah saya cakap ke salah? Kumpulan sokongan, gaji memang sikit. Kawan-kawan penjawat awam, saya cakap betul lah atau salah? Kumpulan sokongan, gaji memang sikit. Betul kan? Memang fakta tu. Semua orang faham. Kumpulan sokongan memang keras. Tengok kawan-kawan yang type saya tadi, nampak pun payslip semua berat sebelah tu. Kamil apa semua ni, tengok pun dah tahu dah, payslip berat sebelah. Koperasi angkasa bla bla bla. Betul tak? Kalau duk quarters, tolak quarters lagi. Saya faham lah. Mel, lag lah. Bukan kau jahat. Tak, saya langsung tak pernah rasa nak marah penjawat awam kenapa banyak buat loan. Memang sepatutnya penjawat awam buat pinjaman sebab masa kita kecil-kecil dulu, mak bapak kita memang selalu cakap kerja kerajaan nanti senang buat loan. Betul tak? Apa lagi, sebab tu saya dapat kerja dulu, saya tak tunggu lama. Saya dah start dapat payslip tu AMN apa? AMN ke ANM? Saya tak ingat lah. Dapat payslip tu saya tanya terus. ANM ANM. Mak teringin tengok anak mak beli rumah. Betul ke abang tak breakfast? Adalah hari saya sarapan, dik. Kenapa awak risau tu? Awak jangan ikut saya. Waktu saya kerja kerajaan dulu, saya kuat sarapan, dik.
Sebab kalau tak pergi lepak minum, nak lepak minum, lepak table belakang, sokok duduk dengan kawan-kawan, berbual-bual rakan-rakan, kuat sarapan. Kadang-kadang bosan lah sarapan kat kafe. Pergi tempat-tempat lain, keluar, jalan-jalan. Kenapa awak risau? Sekarang ni kebanyakan ketika dia tak sarapan lah. Tapi ada hari kalau saya rasa macam nyilu-nyilu tidak, saya sarapan. Kerja government ni masuklah ya hari-hari sarapan. Tak adalah masuk apa, sarapan pun bukan yang heavy. Diorang pun selalu mudah je. Bihun goreng kosong. Ataupun ada yang minum Nescafe tarik je. Sebab kalau dia tahu atas ada meeting, dia lebih kepada air je. Makan nanti atas. Strategi lah. Pandangan abang tentang template. Bagus ni. Untuk awak start. Tak ada risiko. Pengalaman kerja government. Saya kerja Suruhanjaya Perkhidmatan Awam tuan. Lantikan Pegawai Perubatan Farmasi Pergigian. Saya bahagian pengambilan. Menguruskan lantikan. Pergi jaga interview. Bergelumbangan calon-calon. Balik daripada overseas. Interview. Banyaklah selalu pergi outstation. Jaga interview. Boleh ke kalau doktor, kalau bukan doktor buka klinik? Boleh. Bisnes sekarang tak ada konten, tak maju kan? Ya tuan, susah. Orang tak nampak kita tuan. Orang tak nampak kita. Awak meniaga apa? Spa massage. Kepala otak awak. Bukan spa massage. SPA. Berapa ekor kuda ada kat situ? Sini. Rahsia tuan. Kat sini ada. Oh, rahsia. Meniaga jual air, saya baru buat konten ayak Milo. Baik-baik, selamat maju jaya. Oh, video pre dah tengok belum? Ayak Milo, isi borang ni. Sampai-sampai awak duduk jual-jual ayak tu. Isi borang, nanti tengok kat email. Tengok sampai habis video tu. Okay. Jual Viper okey ke? Okey, tapi jangan tunggu. Kesian kadang-kadang tengok orang meniaga Viper tu. Tunggu kat tepi. Lepas tu, sebelah dia, akak jual goreng pisang. Allahu Akbar. Goreng pisang, air urin. Nyandor makan goreng pisang. Sale tak ada. Tapi duit dah keluar dah. Jangan tunggu. Attack lah orang. Asyik duduk kandang kuda je. Sekarang lah sementara ada. Mungkin tahun depan saya dah duduk di parlimen. Nanti kau cakap, bang asyik duduk parlimen je. Tengah ada duduk sini lah.